Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Aisyah Mukri bersama rakan penyampai. Saya Najihah Alisha. Bersama-sama kami berinformasi dalam bicara politik UKM. Pendidikan merupakan asas utama dalam pembentukan insan yang seimbang dan berkualiti. Sistem pendidikan negara berteraskan falsafah pendidikan kebangsaan dengan matlamat melahirkan individu yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Pendekatan ini menekankan pembangunan potensi pelajar secara menyeluruh selaras dengan kumpulan semasa. Pendekatan jasmani, emosi, rohani dan intelek atau JERI menjadi teras penting dalam membentuk generasi yang berdaya saing dan berakhlak mulia, khususnya dalam kalangan generasi Z. Melalui pendekatan ini, pelajar bukan sahaja dibentuk dari segi akademik, malah turut diberikan penekanan terhadap kesejahteraan emosi, nilai kerohanian dan pemikiran kritis. Untuk kupasan lanjut mengenai peranan pendidikan dalam membentuk generasi berkualiti serta pelaksanaan pendekatan JERI, kita kembali kepada wartawan di lokasi seterusnya. Kajian ini menumpukan kepada konsep JERI iaitu jasmani, emosi, rohani dan intelek yang mana menjadi asas pembentukan insan seimbang selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Setiap elemen memainkan peranan penting yang mana merangkumi kesihatan fizikal, kestabilan emosi, kekuatan rohani serta keupayaan intelek dalam kehidupan seharian. Kajian ini melibatkan generasi Z yang mana golongan yang lahir pada tahun 1997 sehingga 2012 yang membesar dalam persekitaran digital dan terdedah kepada penggunaan teknologi serta media sosial secara meluas. Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk menilai sejauh mana keseimbangan elemen JERI ini dapat diterapkan dan diamalkan oleh generasi Z dalam menghadapi cabaran kehidupan moden masa kini. Gabungan keempat-empat elemen ini membentuk insan sejahtera, iaitu individu yang seimbang dari segi fizikal, mental, spiritual dan sosial dalam menjalani kehidupan seharian. Baik, di sini kita akan meminta satu pendapat daripada doktor. Doktor, boleh tak saya nak tanya satu soalan kepada doktor? Baik, saya adalah wartawan daripada UKM Bulletin. Sebelum saya nak tanya soalan kepada doktor, boleh tak doktor memperkenalkan diri doktor terlebih dahulu? Okay, saya Dr. Nur Syafira. Saya daripada Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan. Baik, saya ada satu soalan ingin bertanya pada doktor. Apakah itu, untuk pandangan doktor, apakah itu konsep JERI? Okey, konsep JERI menekankan kepentingan keseimbangan antara jasmani, emosi, rohani dan intelek dalam pembentukan insan yang menyeluruh. Setiap elemen ini saling berkait dan tidak boleh dipisahkan kerana pembangunan insan yang berkesan memerlukan perhatian terhadap aspek fizikal, terhadap kestabilan emosi dan kekuatan rohani secara kecerdasan intelek secara serentak. Okey, pendidikan yang hanya menumpukan pencapaian akademik semata-mata berisiko melahirkan individu yang tidak seimbang seperti cemerlang dari segi ilmu tetapi lemah daripada pengurusan emosi, nilai moral dan kesihatan diri. Oleh itu, penerapan konsep JERI dalam sistem pendidikan amat penting bagi memastikan lahirnya generasi yang bukan sahaja berilmu tapi berakhlak mulia. Baik, kita boleh lihat di sini jawapan daripada sebagai jawapan iaitu jawapan konsep JERI daripada seorang doktor. Baik, terima kasih kerana memberi sedikit masa kepada kami. Baik, terima kasih doktor. Untuk objektif kajian pula, timbul beberapa objektif kajian yang diharapkan dapat dicapai di akhir kajian. Objektif kajian tersebut ialah yang pertama, menganalisis bagaimana keseimbangan aspek JERI dapat menyumbang kepada pembentukan insan sejahtera dalam kalangan generasi Z dari sudut pendidikan dan kehidupan sosial. Yang kedua, mengenal pasti terhadap kefahaman generasi Z terhadap konsep JERI. Yang ketiga pula dan yang terakhir, menganalisis hubungan antara keseimbangan aspek JERI dengan pembentukan insan sejahtera dalam kalangan generasi Z. Dalam kajian ini, pengkaji menggunakan dua kaedah kajian iaitu kaedah kualitatif dan kuantitatif bagi mendapatkan data yang lebih lengkap dan menyeluruh. Untuk kaedah kuantitatif, pengkaji menggunakan borang soal selidik secara atas talian melalui Google Form yang diedarkan kepada responden. Borang ini mengandungi maklumat latar belakang responden serta soalan berkaitan dengan tajuk kajian. Setiap soalan disediakan dengan pilihan jawapan ya
tidak atau mungkin, dan responden hanya perlu memilih satu jawapan bagi setiap soalan. Selain itu, kaedah kualitatif pula dijalankan melalui sesi temu bual bersama beberapa individu terpilih. Kaedah ini bertujuan untuk mendapatkan pandangan dan maklumat yang lebih mendalam berkaitan kajian yang dijalankan. Di samping itu, pengkaji turut membuat rujukan kepada bahan-bahan sekunder seperti artikel, jurnal ilmiah dan laman web rasmi bagi menyokong dan mengukuhkan lagi dapatan kajian. Baik, seperti kita semua sedia maklum, pendidikan jasmani dan kesihatan amatlah penting untuk membina insan yang sejahtera. Jadi, mari kita tanyakan kepada pelajar di belakang adakah mereka faham apakah itu pendidikan jasmani dan kesihatan. Baik, di sini saya bersama seorang pelajar ingin bertanya adakah dia faham penting atau tidak kesihatan jasmani. Boleh sebelum saya tanya, boleh tak awak memperkenalkan diri awak dahulu? Nama saya Iman, pelajar tahun 2. Baik, saya ingin bertanya, sebagai seorang pelajar, pendapat awak rasa penting tak itu menjaga kesihatan jasmani? Pada pendapat saya sebagai seorang pelajar, menjaga kesihatan jasmani sangat penting sebab dia boleh menjadikan badan kita lebih fresh, lebih cergas dan juga boleh menjadikan minda kita lebih cerdas lah. So kita boleh buat kerja dengan lebih selesa. Macam contoh saya sendiri dalam seminggu mesti 3 atau 4 hari bersukan. So sebab kalau saya bersukan saya rasa berpeluh dan saya rasa fresh. So bila saya rasa fresh, saya akan buat kerja dengan lebih selesa dan lebih mudah lah. Kalau saya tak bersukan, saya rasa lemau. So bila buat kerja tak semangat. So macam dia memberi kesan kepada pembelajaran saya sendiri. Baik, boleh saya tahu beberapa jenis sukan yang awak selalu main? Saya main badminton, takraw, bola tampar, main golf, main dart, main snooker, semua saya main. Sangat aktif ya? Ya, saya insyaAllah aktif. Baik, terima kasih. Itu saja. Terima kasih kerana sudi meluangkan bersama kami. Baik, di sini saya dapat simpulkan betapa pentingnya menjaga kesihatan jasmani. Sekumpulan pelajar duduk bersama masing-masing menggunakan peranti digital. Mereka ketawa, bercakap dan saling menunjukkan video atau kadang menarik kepada rakan-rakan. Namun perhatian mereka sebahagian besarnya tertumpu kepada media sosial. Secara perlahan, ramai mula membandingkan kehidupan sendiri dengan apa yang mereka lihat di skrin, dari gaya hidup, pencapaian akademik hinggalah penampilan fizikal. Perbandingan ini meningkatkan kebarangkalian rasa rendah diri, cemburu dan terasing walaupun mereka berada dalam kelompok rakan sebaya. Emosi yang terganggu ini menimbulkan tekanan psikologi yang halus tetapi berterusan dan secara tidak langsung menjejaskan interaksi sosial mereka, di mana komunikasi menjadi kurang bermakna, hubungan dengan rakan rapat menjadi renggang dan sokongan sosial yang sepatutnya wujud dalam kelompok generasi Z semakin berkurangan. Fenomena ini jelas menunjukkan bagaimana penggunaan media sosial yang berlebihan dan perbandingan sosial boleh memberikan impak serius terhadap kesejahteraan emosi dan sosial generasi muda hari ini. Baiklah, aspek rohani merupakan elemen yang penting dalam diri kerana menjadi asas ketenangan jiwa. Namun, generasi Z kini berdepan dengan masalah seperti tekanan emosi, keresahan dan krisis identiti akibat penggunaan media sosial secara berlebihan. Pembangunan rohani melalui amalan agama seperti solat, doa dapat menenangkan hati, mengawal emosi serta membentuk jati diri yang kukuh. Oleh itu, pengukuhan rohani penting bagi melahirkan generasi seimbang, berakhlak dan berdaya tahan bagi menghadapi cabaran semasa. Bersama saya Nurul Afiqah selaku wartawan Buletin UKM kini bersiaran langsung di Perpustakaan Seri Lanang UKM. Tekanan akademik merupakan salah satu cabaran utama yang dihadapi oleh pelajar generasi Z, terutamanya apabila pencapaian akademik dijadikan ukuran utama kejayaan. Namun fokus yang berlebihan terhadap aspek intelek tanpa mengimbangi keperluan jasmani boleh memberi kesan negatif terhadap kesejahteraan diri. Berikut merupakan pengalaman seorang pelajar universiti yang berhadapan dengan situasi ketidakseimbangan antara tuntutan akademik dan kesihatan diri.
Bersama kita seorang pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia. Baik, boleh awak kenalkan diri? Nama saya Arif Aiman Muhammad Amran. Saya dari FDI tahun 2. Baik, saya nak minta Arif sedikit pandangan iaitu apakah punca kesihatan seseorang pelajar itu terjejas? Pada pendapat saya yang mana saya alami sendiri ini, sebab saya terlalu fokus pada pelajaran, sehingga saya banyak sangat bebanan tugas, sehingga kan saya kurang tidur, saya cepat letih. Yalah, kadang-kadang tu satu hari sekali je makan. Ya. Baik, itu saja daripada Arif Aiman. Baik, itu tadi laporan daripada rakan tugas kami di lapangan, Nurul Afifah, berkaitan pelaksanaan pendekatan pendidikan holistik bertaraskan Jerry dalam pembentukan generasi Z. Sebagai kesimpulan, dapatan kajian yang melibatkan 41 orang responden soal sidik serta temu bual bersama 10 orang generasi Z menunjukkan bahawa keseimbangan aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek atau Jerry memainkan peranan penting dalam pembentukan insan yang sejahtera. Majoriti peserta kajian bersetuju bahawa kesejahteraan diri tidak boleh dicapai melalui kecemerlangan akademik semata-mata, sebaliknya memerlukan pembangunan diri yang seimbang dan menyeluruh. Kajian ini turut mendapati bahawa aspek emosi dikenal pasti sebagai elemen penting mempengaruhi kesejahteraan generasi Z, khususnya dalam menghadapi tekanan akademik, cabaran kesihatan mental serta pengaruh media sosial. Namun begitu, dapatan temu bual menunjukkan bahawa aspek jasmani, rohani dan intelek turut berperanan penting dan saling melengkapi dalam membentuk keseimbangan diri. Sehubungan itu, sistem pendidikan di Malaysia disarankan untuk terus mengukuhkan pendekatan holistik bertaraskan konsep Jerry dengan memberi penekanan bukan sahaja kepada pencapaian akademik, malah kepada sokongan emosi, penglibatan aktiviti jasmani serta penghayatan nilai rohani dalam kalangan pelajar. Kesimpulannya, keseimbangan aspek Jerry terbukti relevan dan signifikan dalam konteks pendidikan dan kehidupan sosial generasi Z bagi melahirkan insan yang seimbang, berkualiti dan sejahtera. Sekian sahaja daripada kami. Saya Ais Mukri Dan saya Najiha Arisha. Terima kasih kerana menonton Bulletin UKM. Ilmu diperkasa, insan sejahtera.